Lagu apa guys yang sesuai untuk awak beginner from zero, tak tahu apa-apa tapi dah faham teori dan teknik? Jawapannya lagu yang awak suka. Yes, betul, lagu yang awak suka. Sebab apa? Sebab awak boleh mudahkan lagu yang susah dan awak boleh susahkan lagu yang mudah selagi mana awak suka lagu yang awak main. Contoh, kalau sesebuah lagu tu awak rasa susah tapi dia lagu favourite awak, awak boleh mudahkan dia dengan cara tangan kanan main melodi, tangan kiri awak main iringan dengan cara note satu persatu. Contoh, tapi guys, makin lama awak punya ilmu bertambah, awak punya skill bertambah dan awak punya teknik pun makin hebat. Jadi lagu yang sama juga awak boleh guna untuk improve awak punya skill dan teknik. Jadi selagi mana awak belajar dengan lagu yang awak suka, awak akan upgrade awak punya knowledge daripada beginner ke intermediate, daripada intermediate ke advance. Sebenarnya yang tu lebih bagus sebab awak ada satu cara untuk konsisten. Jadi guys, kalau awak nak belajar cara yang betul, cara yang sebenar, macam mana nak belajar main piano dalam masa yang singkat, saya punya student ada 1000 orang saya guide from A to Z. Boleh tekan link di bio.